Sama nombor kita tak boleh. Street jangan lupa. Kena umur apa? Si umur 25. Kanda okey ke Mal masuk base 3? Takkan dapat masuknya base 3. Diorang tu tengah berebut permanent. Dia kenapa dia cerita macam ni ya? Senang gini ya. Kenapa base 1 dia berebut nak masuk base 3? Mal kodok kan ada apply base 2, base 3. Kenapa dia berebut nak masuk base 2, base 3? Sebab dia tak yakin diri dia dapat permanent, betul? Kau tengok Hazan ada apply base 3, tak ada. Sebab dia tahu diri dia akan permanent. That's why. Sebab dia goyang lagi tu. Tak dapat ni. Sabar lah bro. Bila dia nampak Azlan dah all up, tak boleh lah. Kanda suka Aslah kan? Apalah. Goy. Semua buat. Bagi flower lain. Apa kan dah tak design. Okey. Masalah final melu tak nak. Takkan nak tahu. Azal like permanent ke? Pergi tengok kotak Alif. Saya dah jawab semua benda. Kan dah tak suka main kodok. Tak suka. Kenapa? Nak kecam-kecam lah. 2 AK. Hai. Siapa Kanda rasa? Kenapa Kanda rasa Azam patut permanent? Tak boleh lah. Saya ni macam ni lah. Korang just Saya dah cakap banyak kali. Saya dah banyak kali cakap. Korang kaji sendiri. Batch 1, batch 2. Siapa boleh carry konten Alifan? Tu je korang cakap. Talent batch 1, batch 2. Siapa yang pandai carry konten Alifan? Dan kau tahulah kenapa saya pilih dia. Tu je, senang. Konsep tu je. Carry tau, carry. Carry ni dia yang bawa konten tu. Itu je. Zat, terima kasih. IUI dapat pula I8YS. Cantik kau. Boleh try kau ni. Zaza ni, siapa Zaza ni kau? Boleh try ni. Aduh, PV pula. Carry. Base 1, base 2 ni aku boleh nampak siapa yang boleh carry benda tu. Kalau konten debat, konten everything, debat lah, benda-benda yang perlu bercakap ni. Carry bukan Eri. Carry tu ML lah. Hemat goyang. Lebih-lebih pula W. Wadah Azhar ni elok lah. Boleh try kau. Aku kira-kira malam-malam macam ni, faham lah. Tengah cari perempuan untuk on call ni. Kita try ni kau. Boleh lah. Kita naikkan dia. Macam mana nak invite orang naik Aku malam ni mood gatal sikit. Boleh Kita invite dia bagi gift tu. Kita invite dia. Dia nak suruh couple ke? Ya, Azam bukan menunjuk sebab ada crowd besar, tapi sebab ada bakat besar. Itu beza tau. Itu yang saya cakap. Yang tak ada. Mungkin jujur lah kalau cakap bak crowd, saya tak nafikan lah. Kalau untuk crowd, best 1 menang, saya cakap lah. Tapi kalau untuk bakat, jiwa yang besar, Azan. Dah cukup jawab Itu je saya boleh cakap. Masuk live. Kan dah pergi Brunei, aku juga lain. Ya. Tak boleh. Kau tak boleh nak deny benda tu. Kalau kau nak deny, kau cakap saya apa benda. Kalau kau nak debat dengan saya, okey, nak debat lah. Siapa nak debat dengan saya? Debat kan. Kalau kau tak setuju dengan saya, jom kita berdebat. Kita berdebat sekarang. Kita ambil yang pertama. Berdebat dengan saya sekarang. Kenapa kau rasa dia tak patut? Okay, berdebat dengan saya sekarang. Kenapa awak rasa orang lain?
Cepat berdebat dengan saya sekarang. Ibat request. Request berdebat dengan saya cepat. Tengok kata Alifan ni, aku berdebat dengan kau ni cepat. Okay, kau rasa apa? Hello bro, Assalamualaikum. Hello bro, Kanda. Okay, kenapa? Awak nak berdebat dengan saya? Ya, nak. Okay, sekarang ni awak cakap siapa yang patut layak. Saya rasa paling layak sekali Azan. Kalau saya bagi saya yang layak, Najlah. Kenapa Najlah? Sebab dia memang layak. Alah, debat macam ni baik awak turun. Tolong bagi fakta yang menarik kalau nak fight dengan saya Tolong bagi fakta yang menarik. Jangan bagi fakta yang tak menarik. Tolong bagi fakta yang menarik. Tak ada orang boleh lawan. Kau yakin dengan saya betul tak? Kau mesti setuju je dengan saya. Assalamualaikum. Nak berdebat ke apa? Ha? Berdebat? Ha. Okey, awak saya yakin dengan Azan patut bermenang. Awak yakin siapa? Mal kodok. Okey, kenapa awak jangan cakap Mal Kodok? Mal kodok best. Itu je cara debat awak. Apa yang awak meyakinkan dia patut bermenang? Sebab dia 1M. Lagu dia panjang. Lagu dia panjang? Itu je. Saya fan Kanda. Saya minat abang Kanda. Abang saya. Awak tolonglah meyakinkan saya. Dalam otak saya sekarang ni Azan. Patut dah Azan tu nombor 1 berbanding talent best lain. Berdepan ni Kanda masuk live Kanda. Awak turun. Saya ajak berdebat lah, bukan ajak berdebar. Saya ajak berdebat, bukan berdebar. Sekarang ni siapa yang boleh deny apa yang saya cakap sekarang ni? Saya nak cari yang boleh deny sekarang ni. Yang boleh deny dan bagi saya tahu sebab kenapa. Okey, saya bercakap dalam konteks Alif Irfan tak bercakap pasal partnership partnership pun boleh partnership pun boleh. Saya bercakap pasal konteks Alif Irfan cakap pasal partnership boleh ke, tak ada masalah. Okey, kita ni lah. Okey. Saya ambil lelaki. Masalahnya lelaki pun tak ada aku lah, lelaki pun tak ada aset. Ni raja. Lelaki pun borak-borak kacik. Borak macam isak gam. Hello Raja, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Yes, sekarang ni adalah konteks untuk berdebat. Awak tak setuju kalau saya cakap berbanding best 1, best 2 Azan paling top. Sebab kan untuk konten Alifan, untuk konten Alifan, betul tak betul? Betul. Awak setuju dengan saya? Tak. Habis tak awak rasa siapa paling perform? Saya rasa Melo. Melo? Yakin. Kenapa Melo? Melo pun banyak bercakap juga. Konten Alifan, bila dia cakap? Yang konten Pick Up Line tu. Okey, kalau awak tengok study Melo daripada minggu pertama sampai minggu akhir, setiap hari minggu pertama adalah minggu dia perform. Minggu akhir dia diam dah. Betul tak? Betul. Okay, Tu sebab Azan daripada awal sampai akhir perform tak perform? betul perform juga. Jawab tak jawab? Jawab, tapi saya ada saya punya point juga. Okey, point apa? Okey, awak nyatakan point awak. Okay, tengok Melo kan waktu mula-mula kan dia perform. Lepas tu yang ujung-ujung tu dia macam dia perform juga, tapi dia macam undur diri sikit lah. Itu maksud saya dalam konten Alifan, siapa antara dua tu yang debat ke apa, konten-konten bercakap, siapa yang paling perform antara dua? Memanglah Azan. Itulah maksud saya. Dengar dulu. Tapi dia ada sebab. Okey. Dia mungkin ada sebab. Sebab saya pilih Melo sebab takkan nak bagi Melo. Takkan Melo pun boleh fikir, takkan Melo nak cakap sampai habis semua kan dalam konten-konten Alifan. So dia bagilah peluang dekat Mal, dekat Aina, dekat Daus. Masalah dia orang pun tak bercakap. Tak, maksudnya dia orang bagi peluang lah, tapi dia orang tak nampak peluang tu. Okey, saya tanya awak.
Azan dengan Melo, siapa bercakap melalui fakta dan logik dan benda tu kelakar daripada mulut? Kalau bagi kelakar, kelakar tengok dua-dua sama. Tapi kalau fakta, Zan lah. Awak setuju dengan saya? Saya, dia 50-50. Tak boleh 50-50. Awak dah kalah sekarang ni. Awak kena setuju je benda tu. Boleh lah. Okay. Awak dah setuju, okay? Terima kasih. Awak dah setuju. Setuju, tak boleh. Tak boleh. Awak dah setuju dengan saya. Tak boleh. Okay, siapa nak dapat? Pada ada peminat mal nak dapat. Saya cakap fakta pula. Peminat nak haus ke apa. Sedap ke main-main dunia macam boleh cakap macam ni? Kita pun tahu. Logik tak logik, ni mesti fans tegak. I think kita pun berlawan apa berdasarkan fakta. Diorang mesti tengok betul. Betul juga bagi. Ini konten Ali Irfan tau. Berdasarkan konten Ali Irfan. Hello, Assalamualaikum kakak. Okay. Aku memang tunggang Azan ni. Memang aku saja sebut-sebut ni memang suruh memang dia dapat pemenang ni. Aduh, akak banyak ongkol lah kakak. Memang tak dapat ke? Tak sekarang ni. Oh, ni apa ni? Okey ni. Apelan ni. Kena dulu. Hai. Macam mana tu? Macam mana buka kamera? Buka kamera awak tekan gambar awak petai laman kamera. Mana? Tak ada pun. Tekan muka awak petai laman kamera. Awak buka kamera. Hai Kanda. Okay, sekarang ni proses debat. From Sarawak. Saya dapat pergi Kopi Saigon hari tu. Oh iya ke? Hai. Sekarang ni awak nak Saya fans Karina. Okay. Sekarang ni naik untuk debat, bukan untuk bagi tahu fans apa. Debat apa? Saya tak pandai debat lah Kanda. Oh, tak pandai debat. Okay. Awak ada apa-apa nak cakap dengan saya? Pikat lain satu. Pikat line satu? Mau pikat line. Aduh, saya tak mau pandai pikat line lah. Tipulah. Betul. Kanda kan superstar. Dia tak boleh secara spontan macam ni, susah. Tak apa. Saya dengar je. Tak boleh lah, aduh. Aduh, macam mana kan? Saya malu lah. Saya pun malu. Aduh. Nanti awak naik semula saya cuba fikir pikat line Apa? Awak jaga awak naik balik semula saya akan cuba fikir pikat line. Okay. Terima awak. Jadi, Assalamualaikum. Bye. Saya ajak debat dia. Bukan suruh ajak main pick up line. Ajak berdebat. Bukan ajak main pick up line. Tolonglah. Okay, sekarang ni Tolong okay, kita ada budak motor. Budak kereta. Budak mana kodok ni. Sebab kereta warna hijau. Halo, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni jom kita berdebat. Berdebat apa tu bang? Berdebat apa? Saya fans main kodok bang. Okay, sekarang ni saya cakap, awak tengok batch 1, batch 2 tu? Betul. Okay, awak mesti tengok semua jalan cerita. Ini berdasarkan Kota Alifan. Ini pemenang. Ya. Untuk saya batch 1, batch 2, saya rasa yang patut pemenang adalah Hazan. Awak sokong tak sokong saya punya pernyataan? Azan tu sokong. Awak tak ada benda nak berdebat dengan saya lah? Ada je. Apa dia? Kenapa awak menyokongkan Azan? Bagi saya Azan patut menang. Bukan orang lain, Azan je. Mana boleh bang, mal kodok lagi function bang. Yakin apa yang konten mal kodok function? Sebab dia ada semua benda. Contoh? Lawak dia boleh, nyanyi dia boleh, berlakon dia boleh. Yakin? Yakin. Contoh konten berlakon yang menjadi kat dia? Dia berlakon jadi tapi lawak tu ada bang.
Maksudnya orang suka dia ada sebab? Sebab dia lawak. Bukan dia lawak dengan dia lawak. Orang suka dia bukan sebab lawak, tapi personality dia. Betul. Orang suka apa yang ada kat wajah dia, kelakuan dia, habit dia. Betul. Betul? Tapi apa benda yang ada kat Azan? Personality dia dan percakapan dia dan how dia handle content. Betul. Tapi benda tu tak ada kat Mal Kodok. Betul. Abang agree tak? Ada yang ada yang tak ada macam tu lah. Maksudnya abang agree banding Azan dengan Mal Kodok, Azan better daripada Mal Kodok. Betul. Tapi kalau untuk crowd memang menang Mal Kodok. Betul. Betul. Okey. Terjawab tak? Tapi pada saya better Mal Kodok. Apa? Okey. Apa kenapa abang meyakinkan Mal Kodok? Sebab dia macam mana cakap kan? Bagi saya dia lagi menyelah kalau dia buat lawak. Maksudnya menyelah buat lawak. Betul. Okay. Saya kenal Mal Kodok. Mal Kodok ni dia orang panggil kalau depan live mungkin dia perform. Tapi bila dalam karya kamera kat depan, kalau contoh konten-konten debat, dia takkan bercakap, dia akan diam je. Dia betul? Kalau dia tak bercakap pun orang ketawa. Dia bercakap pun orang ketawa. Dia ada dekat situ. Sebab tu saya cakap berdasarkan konten debat. Berdasarkan konten debat, dia tak bercakap. Bila tak bercakap, how dia nak expose diri. Tapi Hazan dia cuba bercakap, Fatah Amin betul ke ni? Kau jangan macam tu. Maksud kat sini bermaksud bagi saya, dia dorang tu, for saya, personality dorang tu memang best. Dia ada personality yang dua-dua best. Untuk crowd memang menang Mal Kodok. Tapi kalau untuk bakat daripada diri, memang menang Hazan. Agree tak agree? Kalau untuk crowd memang dia menang lah. Kalau macam crowd apa semua memang menang. Tapi kalau untuk dari segi carry konten debat, untuk bercakap bagi konten tu fun, seronok, semua benda adalah memang Azan, tapi saya tetap pilih Mal lah. Itu dah saya cakap. Saya cakap ni berdasarkan konten Alifan je. Saya tak cakap konten partnership. Konten Alifan. Alifan. Tapi Mal pun ada bercakap juga. Dia pun ada juga menang dalam konten Alifan pun. Kalau saya tengok dalam konten-konten dia pun ada juga yang dia menang. Bukan soal menang, tapi soal how to carry. Baca contoh macam contoh. If kalau Syami tak ada, Lokman tak ada, siapa yang nak carry konten tu? Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya macam sebelum ni Syami. Contohnya Harry tak ada, Syami tak ada, Lokman tak ada, saya tak ada, Faiz tak ada. Siapa yang nak carry benda tu? Siapa yang boleh handle? Kalau contoh ada Hazan kat situ, ada Mal kat situ, siapa yang boleh carry benda tu? Kalau nak bercakap macam tu, memanglah letak pada Azan. Itulah saya maksudkan kenapa saya rasa, bagi saya lah, sebab saya ni orang lama, saya rasa macam saya perlukan orang ni bercakap. Sebab kan sometimes saya penat bila bercakap banyak. Betul. Dan saya rasa Azan is better. Tapi Mal ni, dia ada something yang macam kita dengan tiba-tiba tau. Macam contoh kita mainkan dia, kita macam, Mal cakap apa? Dia keluarkan spontaneous. Dia spontaneous. Mal dia spontan, tapi dia spontan. Tapi dia punya spontan tu jangan orang nak tengok. Dia spontaneous, tapi dia bukan jenis, kalau Azan, dia bukan spontaneous, tapi dia teratur punya spontan. Faham tak? Dia logik fakta punya spontan. Tak spontan. Macam Mal, bila kita bagi Mal, apa Mal? Cak, mulut dia keluar, pak, kelakar. Macam tu. Dia macam tu. Macam saya lebih minat best satu bang. Saya jujur cakap, saya tak tengok. Saya tak tengok IT. Saya tak minat. Walaupun awak warna hijau, fans Kodok, saya tak minat. Saya tak minat. Mal Kodok bang. Suka. Saya tetap pilih Mal. Kalau abang kata Azan, saya tetap pilih Mal. Kalau orang tu minat kawan saya terus tak minat dia. Apa pula mana boleh macam tu bang? Saya tak boleh. Kalau orang minat kawan saya takkan terus tak minat dia. Saya takkan mengalah bang. Saya tetapkan pilihan saya. Saya tetap Mal. Tak ada. Saya tak suka. Mal. Tak suka. Okey, bagi satu sebab kenapa abang pilih Azan. Kenapa? Bagi satu sebab. Okey, kalau sebab tu, satu je lah abang bagi dua sebab lah. Dua sebab apa? Sebab apa abang kata Azan is better? Azan is better. Sebab for saya saya tak ada. Selain daripada saya, Syami, Lokman, yang boleh carry adalah Harry. If kalau tak ada Harry, adalah yang saya paling nampak adalah Azan. Yang tu je. Sebab kan, awak kena faham, Alifan is content untuk entertain. Bila kita tak ada orang yang macam tu boleh carry benda tu akan jadi sunyi. Betul, bersunyi lah. Dia macam tu. Sebab dia beza yang orang boleh carry dengan spontaneous. Spontaneous ni umpama macam carry ni lagi berat tugas daripada spontaneous. Itu beza.
Spontaneous ni awak bagi pak kelakar macam Mak Han lah. Bila awak bagi mod macam tu. Dia macam keluar dengan tiba-tiba. Itu maksud saya. Spontaneous dengan carry game tu dia beza sikit. That's why Hazan ni carry game. Nak puas hati duduk masuk bang. Tak nak. Saya tak minat malam kodok. Saya minat dia. Tak kisah. Abang minat kita minat. Saya tak minat malam kodok. Sebab fans malam kodok dah kecam saya. Hati tisu. Itu masalah dia. Saya tak minat malam kodok. Walaupun dia kawan saya, diorang buat macam saya ni bukan malam kodok 5 hari je. Tak bercakap apa pun saya tetap pilih malam kodok. Tak ada, saya benci abang. Abang punya pasal lah, saya tetap pilih malam kodok. Saya benci abang. Walaupun abang naik bios dukung, saya tak benci abang. Tak bang, betul dia cakap. Saya benci orang naik bios dugong dah sekarang. Mak Sebelum ni saya kodok. suka. Walaupun Mak kodok. keluarga saya ada naik bios dugong, tapi saya dah start benci lah. Sebab Mak abang kodok, mal bang, dia berdiri pun dah kelakar bang. Itu je saya cakap. dah, saya benci abang. Abang cakap apa? Cakap lah lagi. Saya nak dengar ni abang. Asal abang diam. Asal abang mute saya. Asal abang diam. Sebab abang tak boleh terima kenyataan yang saya cakap saya pilih mal. Asal abang diam. Mal Kocha Asal tetap. abang diam. Asal abang diam. Abang cakap lah. Asal abang diam. Lama-lama koyak. Asal abang goyang. Betul cakap. Keren. Apa dia? Bagi saya lebih suka best satu lah. Pilihan masing-masing. Tapi betul lah. Betul. Kalau nak cakap Tapi kalau cakap macam abang cakap Azan boleh cakap macam macam abang kanda memang Azan ada. sebab kalau nak cakap crowd memang best satu. Tapi kalau nak cakap best dua ni tak ada pun. Sebab seorang tu je. Tu je saya boleh cakap. Bakat. Kalau nak cakap crowd memang best satu pegang lah. Betul. So abang menang kat situ, saya menang banyak ah. Menang apa? Tak ada menang Saya Kami pilih mal ni bang, masalah bang. Abang kena terima kenyataan. Sorry yang saya tak minat mal kodok. Sorry. Yelah tu saya cuma terangkan fakta yang abang kena terima kenyataan. Yang orang lebih Saya tak terima fakta. abang Saya bercakap berdasarkan siapa yang boleh carry team. Okay. betul. Saya sokong abang juga. Sorry sebab Azan masuk Hot FM. Hazan masuk berita. Hazan masuk ni. Hazan better. Ya betul. Azan boleh cakap macam abang cakap tu lah. Tak adalah. Dia orang ada masing-masing. Tapi for Diorang saya ada cara diorang sendiri lah maksud tu. tapi sebab saya ni, sebab saya penat. Bukan penat lah. Ni macam saya nak ada orang yang boleh carry pula. Itu je. Betul. Okay bang. Terima kasih bang Sama. Tolong tukar warna kita. Warna pink lah. Warna pink. Gua aja Abang Kim. Okay next. Siapa nak fight lagi? Malas lah fight dengan orang. Tak best. Jadi lah. Saja je nak panas-panas kan. Sebab semakin hari semakin dekat. Ada masa 1 bulan lagi. Ada 1 bulan lagi untuk menentukan siapa yang layak. Sejujurnya saya dah ada jawapan lah dalam diri saya. Dan saya dah tahu lah jawapan dia apa. Siapa yang dipilih, siapa yang tak dapat, siapa yang dapat. Saya dah tahu semua benda ni dah. Yang dapat, yang pertama, saya akan sebut reveal Yang pertama adalah Rif Wafa. Yang kedua, Amanda. Yang ketiga, siapa lagi dapat Yang ketiga, Denny. Dan kat situ tak ada nama-nama diorang. Okay. Tak ada nama-nama dia orang. Mana ada Ryan suruh Ryan tu invite aku. Duk Ryan Risha. Tak ada lah. Saya saja je nak melagakan fans. Saya suka. Saya seronok bila melagakan fans. And then kat situ kita akan tengok yang mana yang betul-betul support kita. Tadi saya dah buat dah tadi. Saya cakap, Malam Kodok ni semua benda. Fan Malam Kodok edit. Kadar ni. Dia buat macam aku berkawan Malam Kodok 5 hari. 5 tahun dah kak berkawan. Saja je nak tengok. Putus koyak.
Kena saya azan kan, kena faham. Tak usah kalau ikut Kanda layak. Layak tak? Layak je. Dia yang force saya lah. Semua layak sebenarnya. Dia ada bilang mana abang couple dengan Rina ke, komen dekat lain jom. Rina abang Kanda couple. Kau asyik couple duk rembat kau ni, duk couple. Pendapat Kanda tanya je lah. Kenapa Kanda macam cakap? Kanda, tolong Kanda. Kau main apa ni Noah? Tak adalah. Borak-borak ada. Mana ada, aku buat borak je lah. Biasalah kawan. Borak lah. Kawan apa? Kau tak pernah try aku pun ajak aku berkawan dengan dia ni. Tak baru kenal. Kau baru kenal? Tak adalah mana ada Kanda. Aku kata lah. Aku random je baru live. Aku dah kenal lama dia ni. Ini kawan aku. Oh, kawan kau. Aku baru kenal lagi random. Aku dah berkawan 2 tahun lah dengan dia. Kan? 2 tahun aku berkawan dengan dia. Tahu-tahu dia keluar lotion. Dia keluar lotion tak apa. Suruh aku promote lotion dia. Aku nak letak dekat mana lotion pun aku tak tahu. Alah, engkau kan ramai fans-fans perempuan. Korang siapa nak beli lotion saya? Lotion putih boleh beli dengan dah saya. promote pula dah. Aduh. Tak, Kanda tolong je. Dia tadi bully saya. Dia bully apa kau? Dia suka tunjuk ni lah, tunjuk tu lah. Kau awak kena faham. Dia tu anak yatim. Kasih sayang kurang. Bila kasih sayang Betul. Bila anak yatim, kasih sayang seorang bapak tu tak ada. Dia minta lah kasih sayang dekat orang lain. Awak pun kena faham lah. Betul. Tunjuk. Okey, so sekarang ni kena macam mana? Kena block dia ke macam mana? Tunjuk lah. Tunjuk apa? Tak, bukan. Aku suruh tunjuk bilik dia. Tengok dia set up. Bilik gaming dia. Gaming. Bilik gaming dia. Aku nak tengok. 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 Tunjuk lah. Bilik gaming kan dia. Lawa tak? Ya, lawa. Bilik gaming aku mana suruh tunjuk benda lain kon. Habis itu apa? Itu bilik gaming kau ke tu? Noah? Office. Itu office bukan bilik gaming. Bukan. Ini bantu-bantu kan bilik gaming kau tu? Bukan. Office. Nampak style estetik bilik gaming kau. Ya, betul. Kasihan kan. Tak apalah, Mel tu lah. Kanda. Ya. Aku tak ada pun. Aku baru kenal lah. Aku random je nak tengok. Tak, Mel ni dah lah. Kau takkan tak nak Mel ke? Okey. Bodoh dengan kau ni. Kau tak main game pula lagi ni? Tak main. Saya jujur korang kata Mel ni add saya. Baik korang, sudi. Baik tak? Kau dah dia panggil, sudi baik. Mana Raya? Mana ada Raya ni gila? Ni, dia abang Kanda. Cakap. Okey, cakap dengan abang Kanda kan? Abang Kanda, Abang Roya ya, dia tak ajak. Abang Kanda akan faham cakap macam tu. Cakap lah dengan dia. Abang Kanda buat apa? Abang bila awak dekat-dekat tu macam tromeng pula awak bila macam tu. Sekarang ni masalahnya awak cakap apa Aida? Ni Abang Kanda tu buat apa? Tak buat apa. Sihat kau? Sihat. Adik Aida sihat kau? Ya Abang Kanda sihat Ya lama duk hilang pergi mana? Tak pergi mana, duk rumah Ya lah. Ni buat apa ni? Kau invite aku Yin? Tadi Aida cakap kan, Aida rindu kan, betul? Aida cakap lah, dia buat muka. Okay, Aida buat muka ni. Aida buat yang abang ajak nak goda orang macam mana? Tunjuk kat abang Kanda. Buatlah mengerat lah abang Kanda, kami nak tengok. Abang Kanda dengan abang Majidi mana handsome lagi? Abang Majidi Uish. Tapi sebelum tu aku nak tanya kau Yin. Aku nak tanya kau dengan Ryan ni. Kau berdua ke set up tudung macam tu? Aku nak tanya elok ni.
So, agak-agak je kau nak tu. Dia set up tudung macam tu dengan dia. Adik, abang kena tengok awak. Adik. Aida. Betul ke tudung yang elok? Ya, ya Abang Kakanda. Okey, Abang Kakanda terima kasih lah ambil pasal adik. Awak suka Abang Kakanda sikit mata. Bukan sakit mata. Abang Kakanda kesian ke tudung tu. Terima kasih dah ambil pasal adik. Kan Abang kata tudung lipat. Ya, kesian ke tudung tu beli duk elok. Anggap pergi kalut lah buat lagu tu. Tak Betul no? Ni abang, ni Akak Ran dengan Abang Ryan tak ada buat macam-macam kat awak ah. Tak. Kalau Abang Makodok ada tak apa kok. Gaduh. Tadi cakap nak cakap dengan abang. Kan dah cakap lah kami biar ni Kak Aida. Tadi duk rindu. Abang Kakanda pergi mana? Apa tak ada? Kerja ke? Kerja, sibuk lah sikit. Sekejap bila dia Ya, rindu tak aku tak pernah faham cakap lah. dengan aku pun dia. Dia memang rindu. Dia semua orang dia rindu. Apa dia? Amboi lah ni Abang Kanda apa taklah ni Abang Royan dah no. Tak, dia sekarang ni kat klinik ke apa ni? Tak, dia macam dekat klinik je belakang tu background. Adik bagi tahu adik kat mana? Adik kat mana? Kak Ran tu ada kat KL. Kak Ran ada kat KL, adik Aida ada kat mana tu? Kat KL tu. Kat KL juga. Duk buat apa? Ada jumpa. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan dengan siapa? Jalan dengan Mok. Jalan dengan Mok. Ajak Abang Kanda jumpa. Ya kakak. Apa Ran? Cakap KL. Kalau nak cakap dengan abang Kanda, kena cakap KL. Cakap KL. Jom KL tu. Jom kita jumpa. Jom kita jumpa masuk EIT. Cia. Adik, kebetulan abang Kakanda ni dia boleh ejak adik masuk AI team. Adik cuba bagi pick up line satu kat abang Kakanda. Untuk AI team best 3. Pergi ke jalan-jalan. Jom kita jalan sama-sama. Tak best. Lagi. Pak kerak. Dia kena 4 kerat. Kalau 2 kerat tak boleh. Tomato, pantun pasal tomato. Buah tomato pedih. Adik pedih. Hati Abang Kakanda. Cia. Allah. Adik nak masuk AI team ni? Tak, kalau betul nak masuk aku boleh try. Boleh try masuk EIT tu kat mana? Adik duk tengok ni YouTube ni. Yalah, ada lah dekat KL lah juga. KL lah. Adik kena cakap KL dulu kalau adik nak masuk. Dia macam ni kan. Kalau betul-betul macam nak gaya betul Aida nak, suruh dia perkenalkan diri dulu lah. Aida kenalkan diri Aida. Tapi cakap KL sebab abang Kanda ni dia boleh pilih. Dia juri juga. Cubalah kenalkan. Kau sabar sekejap. Ni Sufi Aida. Ni Sufi Aida ni. Nanti kena pergi cium dia. Serius lah sikit Aida. Serius sikit Aida. Cakap lah adik serius lah ni. Abang Royan serius lah ni. Okey, macam ni adik Aida. Adik Aida kalau betul-betul nak masuk AI team base 3 nanti diorang rekod, diorang akan hashtag. Macam adik Aida just bagi tahu nama, umur, berasal daripada mana, bakat adik Aida apa. Ni Sufi Aida, umur 22. Saya daripada Sungai Layak. Macam tu. Okey dah. Bakat? Bakat duduk rumah. Takkan tak ada bakat menyanyi ke apa ke? Menyanyi boleh menyanyi. Aida boleh menyanyi dah. Kau jangan buat pasal. Ya baru ya kebalayan. Apa masuk AI team patut orang ni bos-bos suruh nyanyi lah. Yalah tu nyanyi, berlakon, semua ada. Tengok macam Bimat tu. Dia pergi berlakon terus dengan Ustaz Wadi. Guna. Tak je apa-apa. Okey. Tak, Yen Ran, dia memang betul-betul pandai menyanyi ke apa? Boleh, dia boleh menyanyi. Dia boleh pantun. Tapi yang sebenarnya kena bagi kita Bintang faham. kau jangan bersedih. Engkau bintang jangan bersedih.
Aku dah cakap dengan dia sebab dia memang akan menyanyi tu. Hang dah cakap dengan dia apa yang Hang nak. So nanti dia akan menyanyi lah. Dia akan apa yang Hang nak aku dah cakap dengan dia bagi dia faham. Duk adik Aida lagu ni noh. Tapi dekat IIT nanti dia banyak berlakon. Nah, kalau Banyak adik Aida boleh berlakon, adik try, abang try adik Aida. Lu duk pi watak menangis boleh kau? Watak gangster lah, gangster. Gangster. Cuba boleh. 1, 2, 3 action. Kau ni siapa? Kau ni kenapa? Apa masalah kau? Yang mana yang gangsternya adik Aida? Ya, abang Kanda. Yang gangsternya tang mana? Yang kau tu kenapa? Tak mana. Abang Roya dah selalu masalah blok masuk orang. Kau jenis blok WhatsApp sekarang Tak, macam mana? Tak, aku tak blok. Aku tipu dia je. Okey, nanti abang bagi nombor ke Kanda. Tengok abang ke Kanda blok dah abang. Okey? Mana tak bloknya kan dia? 5.30 akun. 5.30 pagi. Yen, daripada kau bagi nombor Aida, baik kau bagi nombor Ran. Adik ada nombor Kak Ran. Oh ada nanti adik Aida bagi abang Kanda noh. Boleh tak? Boleh kau kalau abang Kanda duk try Kak Ran? Adik abang Kanda nak try Kak Ran boleh kau? Boleh Abang boleh? Sesuai kau? Sesuai. Kalau abang Ryan tak nak Kak Ran, abang Kanda boleh? Boleh tak? Okey boleh Abang Ryan ke abang Kanda yang sesuai dengan Kak Ran? Abang Kanda. Abang Kanda sesuai. Abang Kanda sesuai? Apa abang Kanda sesuai dengan Kak Ran? Sebab abang Kanda cantik juga. Abang Royam pun cantik juga. Sekarang ni siapa yang sesuai dengan Kak Ran? Abang ni, abang Kanda sesuai dengan Kak Ran. Oh, abang Ryan tak sesuai? Sesuai kan dulu kan abang nak nombor kat dia. Pandai awak nak kat dia. Pandai hang ni dah. Ni cerita jujur lah. Ni cerita jujur lah. Dulu pun aku melayan je korang bertiga sebenarnya. Dulu aku nyari macam, Ryan ni takkan tak syok dekat Ran ni macam gitu. Jo, aku kawan dengan dia weh. Kalau hang tak nak bagi pas kat aku boleh je. Dia kenal-kenal ke apa. Boleh. Ran macam mana Ran? Kanda, okey. Wah, gila. Ni Aida tak tahu dah buat nak tengok mengkarung sangat lah. Orang duk cakap ni ada buat tengok mengkarung. Wah, naik watak naik bawah. Dengar, orang duk cakap ni. Okey. Boleh kau Ryan? Boleh. Sebab aku pun dah umur dah ujung-ujung. Boleh. Ram pun umur sama orang jujur. Ya, abang Kanda dah je apa-apa tu depan pun adik umur 23. Ya kalau duk adik Aida abang tak apalah. Ni Kak Ran okey kau. Awak Kak Ran pun lah ni umur apa? Lebih je. Berapa lebih kurang abang Kanda je. Aida nak tengok apa Aida? Tak tengok apa Ni buat kat abang Kanda macam mana matamu. Kau buat abang Kanda cepat. Buat kat abang Kanda. Adik sebutlah tu nanti abang Kanda buat. Abang Kanda buat mata macam ni. Buat. Dia tu orang buat cepat adik macam abang ajak tu buat kat abang Kanda cepat. Cepat ni kan. Marah. Ingat orang takut Mana matamu? Wah. Tak, ni jujur aku tanya. Dia belajar tutorial mana tu dong? Jujur aku nak dia tahu dia belajar kat mana ni. Daripada tadi dia kelepek macam tu, dia kelepek macam tu. Itulah style Aida kan? Itulah style agak tembak pula. Barulah alignment sama kan? Ya Kak Ran, thank you. Yang mana bagi gift topi tu. Semoga dimudahkan rezeki. Aida, suara tak dengar Aida. Suara tak dengar. Duk buat suara macam dulu lah Kak Ran. Tengok mama Kak Ran dia. Tak okey, mulut Aida keluar tapi suara tak dengar. Hello saja. Bagi orang tak dengar. Tak dengar Hello.
Abang kadang muka pelik tu tak dengar. Mulut saja nampak. Aida? Ya, aku tak boleh lah. Aida? Kenapa? Ya kak. Aku tak boleh lama-lama lah. Awak bersama? Aku ni tak boleh. Aku bila tengok Ran ni aku tak boleh lama-lama kat sini. Aku dah kena gerak lah. Ran, dia minat Ran. Jangan cakap macam tu. Thank you. Yang mana bagi topi potato hang ni tu. kuat potong ah. Hang ni kira hang duk potong ni. Abang ni duk teraran ni. Hang duk potong. Thank you give. Abang ni duk teraran ni. Yalah dah hang duk cakap terima kasih give. Macam mana abang nak teraran? Lepas tu macam mana abang nak bagi tahu kat mak dia apa? Nak bagi tahu macam mana? Aida lah nak bagi tahu. Tak mau lah. Kan abang kata thank you yang mana bagi gift. Cakap tu Okay. Aida lain kali Aida kena kata shout out. Shout out tu pakcik saya, shout out tu mak saya yang bagi gift tu. Wah, cakap macam tu. Sedap yang mana bagi gift tu yang Mama Kak Ran. Okey Mama Kak Ran. Duk awak duk panggil mama ni, persiapan ni. Duk belajar mama papa kat siapa ni? Cuba bagi ni. Belajar lah siapa? Panggil papa ke kanda. Panggil papa ke kanda. Papa ke kanda dengan mama Kak Ran. Boleh? Boleh lah. Kau jangan bagi aku fake hook macam ni. Tolong lah je. Kau macam ni bagi fake hook kat aku lah. Kau jangan macam ni lah. Cuba lah panggil papa ke kanda dengan mama Ran. Boleh? Cepat. Mama apa-apa ke kanda? Aku panah. Aku cakap dengan Aida ni. Aku panah tau. Ya baru Yan. Ya tu adik dia dah cakap dah nak apa lagi. Oh, nak apa lagi kan? Tak bersyukur. Tak tu ya Mama Kak Ran. Dah lah sekali dah lah kan? Ya Kak Ran ya sekali sudah Dah cakap. Adik dah. Dia makan dah. Ni nak kena ni. Nanti kita pergi onda-onda kak tak payah duk bawa dia. Kita lock pintu tak payah duk bawa dia nak kita. Pergi mana? Kita pergi onda-onda. Lepas tu kita pergi pekan. Kita pergi edai. Topik ni memang susah nak faham sikit kena. Kalau halal kari yang akan faham. Sebab dia cakap nak pergi ronda-ronda. sebab dia satu topik boleh Kita pergi langkah. pergi beli jajan. Kita apa? pergi beli lollipop. Ya. Aida diam sekejap dah. Ni diam sekejap Abang anda ni dah nak pergi tidur dah ni. Ya? Wish Moonlight. Tu abang Wish tidur. Moonlight. Abang pergi tidur mau seorang ke apa tu? Yalah, Abang mak tidur abang. mesti. Rumah abang seorang lah. Ya. Wish lah kat abang kanda dia nak tidur dah. Nak abang Wish. kena ya baru yan. Okay, wish kat abang anda sebelum gerak. Tidur elok-elok. Tu apa? Jagalah Kak Ran tu. Dah tak tadi ni abang kata lagu ni. Cakap balik. Okay, bila adik Aida dah cakap lagu tu tak apa. Nanti abang Kanda lagi jaga elok-elok dah. Abang Kanda baru nak start nak follow ni. Tapi rasa macam dia macam mana lah. Follow lah back Ran kawan saya. Dia memang malu sikit dia nak minta follow. Dia introvert. Tapi boleh lah berkawan. Sebab apa? Ran anak yatim, Kanda pun anak yatim. Dia pun tak ada anak kakak. Kan aku ada meniaga macam apa? Vendor kau jual ayak lah. Dah karat follow dah. Adik Aida. Tak payah buka vendor. Ya abang Kak Kanda. Ni Kak Ran dah follow abang ke Kanda dah. Okey lah. Terima kasih lah. Awak pula terima kasih pula. Tak apa. Okey lah dah. Adik tersebut. Aida tersebut. Yalah, ni Kak Ran dah follow abang ke Kanda. Lepas ni kalau anda kata adik jodoh-jodohkan abang ke kandang dengan Kak Ran. Lepas ni kalau anda kata abang ke kandang dengan Kak Ran dah tak ada macam mana?
Maksudnya dia tak layan adik. Takkan nak cari Abang Majdi? Ha? Takkan nak cari Abang Majdi? Ya kakak Ran. Ya dia nak cari Abang Majdi. Dia dah. Thank you. Yang mana bagi gift tu? Bagi gift anda. Ni Abang Gana dah bercakap ni. Ha? Ada serius sikit. Abang Gana. Adik serius lah. Serius sikit dah, serius. Serius. Bila abang serius cakap kawan-kawan abang ni kena serius sikit. Bukan dia serius kan. tunjuk gigi dapak tu. Dah tutup dah. Jangan nak senyum. Mana matamu? Hidungmu? Gigimu? Okay, so dah serius. Jangan nak potong. Bila abang cakap jangan potong tau. Dah tak potong. Okey Abang Royan. Okey Papa Abang Royan. Yelah, dia Aida, Dayan, Rai, duk yang dah duk pilu dah. Blushing dah? Blushing dah? Siapa? Hang lah. Berlaku aku kira. Cik Ram pun blushing dah. Cik Ram, cik. Tapi Ram pun putih cinta kan dah? Ya. Oh. Tapi Hang nanti kalau anda kata dia bercinta dengan Hang, janganlah tak bagi dia live. Sebelum ni boyfriend dia tak bagi dia live. Awak lagu tu rezeki tu kan kerja. Aku dapat rezeki tak apa. Aku Padahal kerja. dan ni hang tahu kan aku. Aida, abang dah cakap dah tadi. Jangan apa? Jangan duk cakap. Serius. Diam, Sat. Aida, tak baik. Diam lah ni. Aida, tak baik kan cakap kat orang macam tu kan Aida kan? Ya Kak Ran, yang tak baik duk cakap macam tu Kak Abang Royan. Tak baik duk cakap macam tu Abang Royan. Tunggu, Sat. Ya lah, ni hang pun tahu kan aku lagu mana. Takkan nak kongkong orang. Tak lah, Hang jangan bagi. Hang jangan duk tak lepas hadiah pula. Dok Dia duk lega bayar weh. Tak apa, nanti bulan 1 ni aku pi umrah, aku doa kan dekat Jabal Rahmah nanti. Li. Adik Aida, abang sebut Jabal Rahmah kau lele kau. Tak. Cakap. Abang sebut Jabal Rahmah tu tak? Hang boleh lele. Jangan kena okey bang kena sebut Jabal Rahmah. Hang tahu tak Jabal Rahmah tu apa? Tahu Mekah. Yalah dekat sana lah. Dekat sana tu tempat nak berdoa kalau nak jodoh ke apa. Ya dah tak ya bang okey bang. Nanti hang pi sana hang nak jodoh hang doa lah kat sana. Berdoa. Adik dah pi dah Mekah apa tu. Berdoa tak? Doa apa? Doa apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Okey dah. Macam dekat Jabal Rahmah ni boleh doa jodoh. Macam tak jumpa jodoh ke apa. Nanti abang boleh doa jumpa jodoh. Mana tahu jodoh orang utara ke. Sekejap sabar, dia tengah loading. Sabar sekejap. Bila loading macam ni, aku tak boleh nak buat apa lah. Aku memang dah nak gerak. Bila dia ayak-ayak macam tu, aku pun susah nak melayan. Aida. Ya mama Kak Ran, ya Kak Ran. Tak payahlah duk mama. Cakaplah kat Kak Ran. Awak duk belajar Ya Kak Ran. Ya Kak Ran. Adik dah panggil mama dengan papa ni. Kiranya kalau anda kata abang Kak Kandang ni jadi dengan Kak Ran, adik nak jadi inilah anak angkat lah. Biarlah aku. Tak tahu. Jawablah betul-betul dah. Serupa nak say hingu lagi. Okey. Nak jadi anak angkat. Cuba try. Cuba papa tolong belikan adik mainan boleh? Cakap dengan elok-elok. Papa kena boleh beli apa mainan kat adik, Kak Aida. Adik, Abang Ana boleh je nak beli mainan tu Adik Aida. Tapi Adik Aida minta tu permission Mama Ran tu. Minta kat mama, minta kebenaran, permission tu kebenaran. Ni mama Kak Ran, papa kena minta kebenaran.
Boleh ke? Boleh dah tanya lah elok-elok. Boleh dah. Dulu ajak dia bukan-bukan lah. Siapa lah? Dia bukan ajam dulu. Bukan, ni kan cara kita mengenali. Cara mengenali Ran. Tengok. Bila ajak dia akan check signal tak? Awak signal line tak ada dah. Tu dia ajak cari line tak. Dia cari line tak. Dah cari line boy dah. Maxi tu. Tak, sebelum tu aku nak tanya sikit boleh? Tanya apa? Dia ada jual apa-apa ke asal nama dia Aida Shop? Adik ada jual dulu Panmi. Lah ni tak jual apa lah Tak. Dulu kursi apa ni lah healing lah apa lah. Dah lah dia nama ni Aida Sofia Shop. Oh, Tu pun adik duk jual tu. Mangga Papa Laris tu. Tapi tak tahu Ni siapa nak beli lah. Ni abang ganda follow awak ni Aida Sofia. Terima kasih lah abang kena follow adik. Ya, sama-sama. No? Boleh bagi peluang abang Kanda nak gerak tak? Abang Kanda nak tidur ni. Boleh Adik Aida jaga Kak Ran elok no. Adik jaga Kak Ran lah. Jangan bagi Abang Ryan try no. Adik Adik Aida ingat Kak Ran ni untuk siapa? Kak Ran untuk abang Kanda. Terima kasih. Lagu tu no. Sama-sama. Ulang balik sekali. Kak Ran untuk siapa? Untuk abang Kanda. Mamaran untuk siapa? Abang Kanda. Mamaran untuk Papa? Papa Kanda. Oh, terima kasih no. Bagi tahu semua orang no. Sama-sama. Bila hang live tiga-tiga ni hang kena bagi tahu. Kalau ada siapa dok try mamaran, kena ingat, kena bagi tahu yang mamaran ni milik Papa abang Kanda record lah yang apa semua pun. Dah, ni aku nak pi dulu ya. Thank you yang mana bagi gift tu. Cakap. Ni Yen, aku nak pi dulu, aku nak tidur esok aku dia kerja. Okey, elok. Jaga diri no, Aida, Aida jaga diri Yen. Ya abang Kanda okey abang Kanda dia jaga diri ni. Yeah, bye Aida, bye Ryan. Ran tak dengar awak Ran. Ran tak dengar awak Ran. Ran tak dengar awak. Mama Kak Dan. Han diam tak? Diam ni. Orang nak dengar abang Kanda cakap ni. Cakap lah. Abang lah ni, noh tunggu sat. Tunggu sat. Okey, Kanda cakap dah tu Kak Ran nak cakap apa? Selamat malam. Tu je. Hai, aku pandang. Ai dah. Aku tunggu sat dah. Aku pandang aduh siap apa? Selamat malam Brad. Terima kasih sebab layan Kanda malam ni. And then Aida nak cakap apa ke? Cakap nak love you. Cakap lah permintaan adik kot. Takkan nak boleh cakap. Tak boleh lagi, awal lagi lah Aida tak boleh lah lagu tu. Akhiran nak cakap apa kat Kanda? Cakap lah Ambu Iran blushing sampai hidung main kemek. Cakap lah. Cakap lah macam mana pengenalan ni okey tak? Okey, baik. Nanti hang balik umrah jual. Hang ni lah Kanda hang jual jubah, Ran jual bayar. Oh ya. Support orang kata business family. Lepas tu nanti Aida jadi model. Adik dah game apa? Jeruk Papa Mangga Papa Laris dah. Lepas tu hang model jeruk tu apa? Dia bila jual mambak jeruk tak boleh jual jubah. Dah lah, aku tak ada lama-lama ni, dah nak gerak lah ni. Okey, baik. Selamat. Bye Ran, selamat malam. Jadi live elok. Macam mana keluar? Begitu lah. Macam mana nak keluar? Loh, keluar hati abang kakak dia, kakak Ran. Mama Kak Dan. Mama Kak Ran milik Abang Kanda. bye. Oh dia tu. Kira saya gerak dulu sini.